Alligator, where is it? Huh? Itu bukan alligator lah. Itu biawak. Ah. Alright, sementara tunggu bilik kita makan dulu. Apa Mati? Makan dulu. Ya. Makan dulu. Cak Jana. Sementara tunggu bilik, layankan anak soleh di pantai dulu. Kita nak pergi check in bilik. So kita dah sampai bilik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is our room. Okay, Umi nak katil yang mana satu? Okay, dah dapat bilik, dah tukar baju. Hey baby. Seronok ke? Kan tidur kan? Okay, now masa untuk kita pergi Island hopping. Tak ada island hopping, kita ada snorkeling kat open sea je. Mana kak? Kita lagi snorkeling kat open sea. Atin mana Pai? Mana buka Pai? Atin mana Pai? Dia tunjak dengan onyak. Boleh eh? Snorkeling time. Atin dah dekat sana dengan Onyang. Inilah gaya snorkeling dekat open sea. Satu trip pun jadilah. Trip kita hari ni, kita berada di Pulau Paku tempat ni. Okey. Dan dekat sini ada kawasan snorkeling kau. Ready to go bro? Bro tak nak pakai life jacket. Behave brother ni. Laut Malaysia. Mak, bawa adik tu. Adik. Nak. Now it's my turn. Habis dah trip kita. Trip dalam air sebab tak bawa bekas air, jadi tak ada. Ni je lah member lagi terguling pula. Sedap ke? Bubur. Okay, minum petang pula.
tolong Mei boleh? Oh. Thanks, Mati. So, basically trip Redang ni sangatlah santai sebab 2 hari 1 malam je. Onyang pun follow. So, Pulau Redang banyak dah tambah-tambah ni macam baru punya je. So, kita enjoy je lah. Kita dah sampai tempat A7. Wan Muhammad Banti nak apa? Nak Aiskrim. Dia bless kita tu je. Sayang nak juga. Amin. Bismillah. Mana? Wah. Wah, jangan nak amin. Uish, Makan. pendek doa dia. Boleh. Janganlah kopi-kopi. Anak-anak cik. Dia dah dapat aiskrim. Nak ajak main pula. Okay. Pandai je lah budak yang nak jalan. Dia nampak apa? Nampak kapal itu. Dan air kelapa ya ada kat sini. Badan panas. Menikmati kupuk leko sambil layar mati kat situ. Dah. Mati. Awak buat apa ah? Mati rosak pakcik punya. Kan malam. Awal kita standby ya. Belum pukul 7 lagi. Dia dah pergi dulu. Okay, kita pergi pantai dulu. Ke pantai dulu. Kita ready? Go. Boleh ke nanti kita ikut? Sama-sama. Laju ke? Lagi. Bye. So, kita check up. Bye. Kita nak balik dah. Balik rumah kita. Jalan kaki. Jalan kaki. Ferry lah. Balik. Jalan-jalan. Yang jalan-jalan. Nak naik apa balik? Naik ferry. Betul. Kita Naik apa? naik ferry. Betul. Naik ferry dengan kereta. Tapi kita naik ferry dulu, okey? Okey. Kenapa angkat sebatas? Katal. Okey. Bye. Kita pun nak balik dah.
Masjid Crystal is a must. Okay, so datang Masjid Crystal. Solat apa, cik? Oh, Tahiyatul Masjid. Ini kubah masjid. Itu bapak Masali bersama anaknya. Anak tak nampak anak tu. Kau makan apa? Aktiviti. Ikan celup tepung. Ya Allah, sampah. Pupuk dia kan. Ayah datang. So ini dia tadi ikan. Potong, tak tahu apa dia. Ada ikan. Kita kat mana? Kat mana ni? Kat mana? Yang ni kita Pak Comel. Mati sini. Lalu berkumpullah saudara. Kambing. Your route avoids a road closure on T145. Ramai ya. Tak, dia macam ada pelet. Kita tinggal dekat Bidung View Resort. Masa untuk check in beratur. Alright, so kita dah check in. Kita bawa birthday boy pergi bilik dia. Assalamualaikum. Baca. Cantik Jepun punya. Okay. Mereka kecil-kecil. Abang kat sini. Nanti bonda boleh booking yang macam tu ya. Kita nak yang tu. Tapi penuh. Ni. Budak bela macam dia kemah-kemah. Birthday boy happy? Jatuh dah tu. Ayana. Cepat. Pergi Kak Martin. Okay, ini dia kita punya lifeguard. Tolong jaga anak soleh saya dekat situ. Baik. Sementara kanak-kanak yang main waterpark, kita bawa mak dengan Umi jalan tengok haiwan. Kan? Ini ialah penternak-penternak angsa dekat sini ya. Kolang. So kat sini pun ada fluffy rabbit. Ini namanya resort. Resort kita sekarang. Okey. Dah. Ni dah nak. Hello. Dia baik. Dia main kerakan ikan ni dua orang ni. View dia cantik. Ada ikan. Ni toki ikan. Toki ikan nak nampak kakak.
Sini kita ada kambing dengan ayam. Okey? Pengembala kambing ke? Ya. Selamat datang video view Riza. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Ni keluar ni. Biring. Siapa lagi? Kan kita nak kenalan. Jadi ya. Right, ini kuda pula. Boleh pegang? Hai sana. Jinak. Sini ada lagi 2 kuda. Besar. Okey, tamatlah kita punya tour. Lawatan ke resort. Okey, so sekarang masa untuk tengok cucu ya. Sekarang 19 bulan 10 20-25 hari Ahad. Besok pagi Yais birthday. Okey. Penat ya? Penat lah. So kita back to mereka. Itu dia kanak-kanak Rebina kita dah berkubang. Nah, pampers dengan perut lama saiz. Kena sikit. Berapa dia ni? Dia tak nak dia bagi aku. Dia tak nak yang. Aku nak cari dagang. Lagi lalu macam agak satu. Kadang aku tu, ni tak boleh. Banyak kacang. Ada terupuk tu tak ada. Ba, ada tahi. Tu. Elak. Pakcik elak. Adik seronok tak? Ini namanya apa? Swim ke? Tadi. Mana Mei? Bukan mana Pai? Mei, mana Mei? Hai. Apa? Aku cium dia, bau apa? Dia cium dia kenapa? Ini apa? Ada apa? Ui, flower untuk siapa? Untuk ni. Thank you, Martin. Kenapa? Martin. Yes, what, bye? Absolutely correct channel. Oh, Hina. Aku repeat kat sini. Apa dia bilang? Aku buat pancing. Senyum. Dia senyum. Pantai. Nak pergi mana? Bilik kita. Let's go. Ni untuk awak. Masuk air. Hai. Bye siapa, Tin? Bye abang. Okay, adik kita nak balik. Dah. Bye. Thank you, May and Pai. Bye-bye. Bye-bye, Dik. Hai. Sekejap ni, Abi pakai sipar ni, nampak? Kalau nanti kalau guring. Banyaknya ada 2. Di jalan ada 2. Kita nak pergi dinner. Wait.
makanan tu. Kering. Nasi putih. Mati. Makan dengan nasi duduk Hai, okey? Kenyang? Apa tu? Makan kat bilik kita ni. Ya, makan kat bilik kita. Saya nak apa? Komando. Komando. Komodo? Nanti kau macam yang belum tak yang? Kena. Ada aku kan nanti tak balik. Campur ni tak dia? Astronaut. Oh, dah astronaut mati. Lagi? Satu. Satu. Satu tu mesti dah habis kat yang tak tutup. Dah gula. So, kita pergi breakfast dulu. Makan pagi dulu. Ada mi, ada nasi lemak, ada betul, ada telur, ada ayam. Ada. Tekan. Jadi tu katakan. Yeah. Tu baby. Alright, masa untuk check out. Check it out. Jalan-jalan lah. Lupa ke? Oh, jalan lagi? Okay. Jalan-jalan lagi lah. Pergi jalan-jalan. Tak payah penting ke? Jangan, jom balik. Nanti kita datang lagi. Bye, Bido. Bye. Are you happy? Happy. Seronok kan? Seronok sangat. Mati dah mandi. Tak tahu ayam apa. Tadi sedap lah. Yang boyak. Yang ambil air tu. Boyak. Kita makan kat sini. Ha? Dah. Ambil air dah? Nak soleh tidur. Ambil air? Dah. Cepat. Bersedih. Kenapa ya? Kan? Dia baca buku apa? Ada shark tak? Banyaknya. Itu hammer shark ke? Ini siap ke? Siap. Ni apa? Ni tomato tak? Tomato. Ni nama koli. Nak berlakon macam mana? Apa ni konyak? Ada budak tak nak balik. Mungkin. Adik suka baca buku ke? Balik. Yang perut. Kita balik dah. So sebelum balik, kita tapau dulu. Jom balik. Sekian saja percutian Muhammad Mancin dan Fatasilah Dan Islah dan Cik Afiza. Marilah kita pulang ke sarang.